Wah, dia bantu. Bunga mawar mekar berseri, harum semerbak wangi menawan. Tahniah buat insan dihargai, pekerja terbaik jadi teladan. Comel lah dia orang ni. Sebelum ni pun orang nak dapat best employee ni susah dia orang kata. Once saya dapat tu saya macam, oh, kau boleh buat rupanya. Orang nampak kerja kau sebenarnya. So saya rasa macam worth it lah kerja-kerja saya selama ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarmina Amati Bazmi. Saya bekerja di Ion Ipoh sebagai Sales Assistant di Department Produce. Saya dah kerja dekat sini almost 5 years. Walaupun hari-hari kata nak resign je. Hari-hari cakap dia orang tak larat lah, penat lah. Dan here we are, dah 5 tahun dah. Saya biasa pagi kita akan replenish, bawa keluar stok sayur. Mostly bawa keluar stok sayur lah. Yang akan susun. Itulah rutin kita orang hari-hari. Cabaran terbesar for me mostly during festival lah, macam Raya Cina, Hari Raya. Sebab Raya Cina kita tahu limau masuk macam mana. So kalau korang tahu, Ipoh mostly 6-7 pallet hari-hari. So kita akan kerja daripada 8 pagi. Kalau kena sampai balik lah sampai 10 malam non-stop kita akan bawa keluar. So tu cabaran lah. How saya atasi, kita just macam okay, this is our work, kita buat je. Kalau kita tangguh-tangguh, benda ni akan lambat habis. So kita buat je bagi habis. Seronok datang kerja. Boleh katakan environment lah. Dekat sini energy best gila. Diorang tak sombong. If kita nak any idea ke apa, diorang bagi je. Walaupun bukan department produce ke. Kalau kita macam, boleh tak tolong ni, nak buat macam mana? Yang dia macam, okay jom kita buat sama-sama. Oh, nak give up tu hari-hari lah. Orang tak tahu kan. Orang tak tahu, orang tengok kerja tempat sayur ni macam, oh susu sayur je, timbang sayur, no. You guys don't know. Behind the scene tu, gila dia macam mana. Kita orang kadang rehat pun tak sempat, makan pun. Okay, makan sekejap. Sekejap tu pun dalam 20 minit, 15 minit, okay sambung balik kerja. Orang tak tahu kerja tempat sayur ni, kita kena ada customer yang kadang-kadang hari ni beli barang, esok dah return balik rosak. So hari-hari pallet sampai tinggi, barang berat-berat. So kita sehari boleh angkat almost 100 kg lah. Saya seorang, almost 100 kg. Ya, itu orang tak tahu. Buat apa yang menurut saya, which is my parents lah actually. Sebab saya satu-satunya sibling yang tak ada rezeki nak masuk belajar. So saya start kerja, and then after that ayah saya pun ada tanya tak nak ke sambung belajar. And then saya dah tak apalah, kerja lah, cari duit, tolong you guys kat sini. Sebab sibling saya semua kat KL kerja. Pencapaian saya boleh cakap ni lah best employee ni. Sebab saya tak pernah terfikir langsung saya dapat pergi Jepun. That's my dream sebenarnya. So kerja keras, saya dapat apa yang saya nak. Diam tak diam orang nampak lah kerja kita. That's the big achievement lah bagi saya. Kena baca nama dulu ke? Yasmin. Ayo, siapa tu? Dia, saya dengan dia, kita orang tak dapat. Tapi if kita orang ada macam masalah ke apa ke, dan kita akan reach each other lah. Tanya Sebi saya, aku tak terkejut hang dapat best employee. Ia beruntung dapat pekerja seperti hang. Teruskan bersinar dan jangan lupa bawa aura positif hang ke mana sahaja hang pergi. Lepas ni aku tunggu hang naik pangkat. Lambat lagi dari pangkat. Oh, comel lah ni. Okay, this one from, oh ni team leader saya. Kak Suzana lah, saya panggil dia Kak Suzana. Tanya buat Sabrina, saya turut merasa bangga atas kejayaan Sabrina. Moga Sabrina akan lebih berjaya di masa hadapan. Amin. Jadi tak nampak nama. Oh, Cik Noh. Cik Noh, Pula Manager. So, flower over the boy. Sangat istimewa kerana satu-satunya staf perempuan diproduce. Penuh dengan aura positif, energetik, tegas dan berani. Terus mara dan bersinar setiap langkah anda. Hari ini membina legasi untuk esok yang hebat. Encik Alif.
Oh, Cik Alip ni dia suka gaduh dengan saya. Cik Alip dia grocery manager. Tahniah diucapkan kepada Bina atas pencapaian cemerlang menerima anugerah pekerja terbaik 2024. Penghargaan ini adalah bukti dedikasi, komitmen dan kerja keras yang telah diberikan sepanjang tempoh perkhidmatan. Sumbangan dan pencapaian anda teruskan melangkah lebih jauh dan menjadi teladan kepada yang lain. Sekali lagi tahniah dan syabas. Pandangnya, semua orang hadirnya. Oh, ni store manager for me. Sabrina bukan sekadar nama, simbol komitmen, semangat dan keindahan bekerja dalam pasukan. Terima kasih Sabrina kerana menjadi tulang belakang kejayaan kita bersama. Teruskan bersinar kerana Ion perlukan lebih ramai sepertimu. Lots of love for me. Please start. Jauhnya. Oh, hai Sabrina. Tahniah sekali lagi menerima anugerah Best Employee. Stay fokus dan belajar benda baru supaya ada rezeki boleh menjadi leader pada masa akan datang. Have fun in work, enjoy girl. Taruhlah ada orang yang menghargai kerja saya sama ni. Walaupun macam saya cakap, saya rasa kerja saya sama je macam semua orang. Tapi orang nampak apa yang lebih dekat saya lah. Diorang nampak dan hargai punya. Sebab Sabri dia macam okay, kita kan jenis kerja kan hantar-hantar gambar je. Kadang diorang tak respon pun apa semua kan. Tapi benda ni dah membuktikan diorang nampak lah. Diorang hargai saya ada, saya buat kerja. Ion banyak bantu dari segi training plus how to handle customer, how to handle your stress while working. Banyak sangat benefit yang orang tak tahu pasal Ion. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak, walaupun saya ni susah nak cakap terima kasih kat korang sebab saya malu. Saya nak cakap terima kasih sebab korang tak penat tolong saya, tak penat bagi idea. Even kita lain-lain department pun, you guys sangat supportive. Bagi saya nombor satu, jangan kisah apa orang cakap. Nombor satu, kalau korang kisah apa orang cakap, nanti you guys tak ada semangat nak kejar korang punya impian. So, buat je kerja korang, tak payah dengar orang cakap alah dia tu bukannya nipu, dia tu sebenarnya rapat dengan ni sebab tu dapat tu. Tak, semua tu tak. Korang je tahu kerja korang macam mana. So be yourself. Jangan dengar apa orang cakap. Itulah salah satu benda yang saya pegang lah. Jangan dengar orang cakap.